Ini program tak boleh takut tapi jangan takut. Kami akan mengupas tentang hantu-hantu yang ada di daerah kami. Stay tune. Kita membahas nampak-nampak hantu. Sarobok yo hantu. Talente, Rasu, rasu diturui dari belakang. Tempat-tempat nan dianggap mistis. Yang dianggap angker. Dia daerah di situ adalah hantunya. Aduh cerita orang di daerah di sini. Ada ceritanya. Jembatan Namang dari Guguk mah. Guguk Ketiaka. Dari Simpan Tiaka. Jembatan Tiaka. Jembatan Namang. Orang kan atau Jembatan Tiaka orang kan. Balas itu main. Cerita. Awak sih cerita orang di Lopo kan. Aduh, lapak-lapak pulangnya dari Lopo nyo ke Lopo Ketiaka. Lopo ke Tiaka. Jadinya pulang seorang saja sekitar jam 11 nyo lalu di Pek Namang dah. Nyo je kereta kan. Nyo seorang aja. Pas lah ampiang sudah jembatan tu lah sekitar ya. Raso borek nyo di kereta tu. Ada sampai ke atas mendakian tu banyak. Pelah ni nak tolak dan ni kan. Anda je nomor kan. Toruknya jadi rocak kereta kan. Tambah koncang kereta go di dari tulak ni dah mana beda dah. Dia hantu bandang kan. Dia udah bajar dia. Di tulak ni aduh dipoci rem kereta kan ndak apa le direm dah jual ko dah koncang dia badulak ko. Iya. Diputu rem Sampai putus rem ko dak nyuma rem. Sampai putus rem ko. Ditulaknya susah koncang-koncang sampai ka menhir nan jalan ke Simpang Tiaka kan menhir belas suak cek mah. Tu. Sampai kion ditulaknya ni. Berarti tumbuk menhir lah. Ndak Berarti hantu ko lah hantu elok apa ditulaknya tu. kecek ni lo nak pula kok jebak bah orang tu kan kok jatuh balik. Yo jago yo koncang. Koncang boy ya tu. Agak-agak lah sendu nyo. Ko lah orang apa kereta. Iya, betul ada bau umur lah kan. Ini lah gaek. Apa aku lah topik bodoh dingin. Kadang hantu ko ndak ada kira-kira mbak. Iyo tenggang orang pulang malam kan. Jangan langsung sama di tu bah Nak boleh kereta ni je kan. Ini modu bisa. Lah batu ndo nak lambe ajo. Iya. Dia domomnya sudah tu. Sudah hanya kena apa ni? Tio Domom sabelo. Itu ada macam itu Nampak orang kali nak plan joleh nak do di tai bukit tu. Ngecet bontuknya iyalah cahaya benda. Sekolah aku lah benda lagi kiki aspal. Aku pokok siku je tinggal lah dengan bersih Tapi pada arah dulu. Nah dia punya sekolah dia tu Sekolah malam. Buat area yang dulu ya kawan nah. Tak balu aja dulu step. Pas mondok belakang kan ke arah kawan. Kira aduhnya togak rumpun kopi. Bik kopi nak. Iya tak ambil kopi kan. Di rumpun kopi nya Togak ni biko je togak muka cahaya kan. Matu tu berdua je. tu seorang tu sah. Pas dia ndak tu ya seorang kawan lain dua-dua. Dah lain Langkam itu. Dek orang anda dua ko le nampak. Tak nampak dia nyawa. Jadi seorang tu nampak. Seorang aja. Namu kecek-kecek kurang dulu kan. Kalau jalan-jalan tu tak boleh ada belakang ni tu Ya, boleh belakang ko otak tumbuk ko Iya. Masuk mandok kan tak bonda tu kan. Kira nak tumbuk dia tu nampak. Aja nak awak aja. Yo, jangan nak ditakui orang. Ikut dah takut je lah kami mula-mula malam. Iya, orang lalu situ nama togak lah pen lain bar. Nak nyuruh. Yo. Nyuruh teh jangan nak nampak badan dekat kau orang. Kalau untuk buruk ada dah nampak lah orang. Ya lu nampak dan duduk. Ai sekorek muka tu dah nampak lah orang kau liancak muka nak nampak orang dah. Percaya yang tu lah. Kecen anu kecen percaya. Aduh yo percaya kecen indak. Aduh indak. Pi ragu-ragu Kenapa nampak ya aku dia? Tapi kau nampak itu jijik Kadang mungkin dek apa awak juga nak. Kadang mindset di pikiran awak kalau awak lalu dompet kolam kan. Tu Pengenal awak kiun sana. ndak lo dah. Pasal lalu itu nak ada guna situ kan. Mak sedang tahu dua kan. Mungkin nanti tu ada dan berpengenal kawak kah? Iyalah. Ya, Untung lain nak naik je lah kang ni. dia tapi orang cerita kan mereka kalau inyo lah nampak dirinya
orang kan inyo sial tibo dikucilkannya dari apa? Dari Dari geng inyo. Oh. Nah, dari Itu geng dan inyo. jadi di geng tu elok-elok salah laku situ nak dikucilkan dah. Iya. Elok. Kan kalau nak dikucilkan berarti mencari kawan je keluar nama. Iji kawan je. Kurang lah dari muang. Orang nak dari muang dah. Jadi janganlah lelok salah kong dekat dunia hantu berhantuan. Kau kejadian apa kau? Pek tiaka jadi ada nama dompet itu luak Jakub nama. Tu pek tiaka mudi Jadi itu kejadiannya itu sonjo-sonjo. Nyo pulang dari Buki kan dari Porak. Enek-enek kan. Hari apa kah ronye-ronye kah? Tanggung. Nyeri tanggung kah? Antu nampak dia orang mambo kerondo kah? Rondo moi nampak dia orang menjujung moi kah? Di tanyonnya kan. Diturutnya orang tu tanyonnya orang tontok aja ni. Ayo tor yo arah ka Buki nan mambo Kerondo. Iya, mambo kerondo moi ko. Jadi kebukinya membawa apa? Iya, ke Buki. Dari arah Luak Jakub ke Buki. Ya. Tu ditanya ni nek rontok aja orang tu. Terus orang lah. Tahu kerjanya berjalan arah ke Buki. Picu je ni. Tu kan nek kan tu pulang aja le. Ya. Tiba rumah anak. Malam tu sakitnya kali. Sakit tu sampai apa? Botaknya ruruk abu apa? Tak sebut tanam kalau di Tiaka tu lah Jakub ni orang kan. Tu malam hari tu nak tahu datang lalu dia. Kalau Louis Ha. percaya tak itu? Kamu awak tak percayanya dak mereka. Nak nampak dak seorang orangnya. Kalau 7 atau 10 orang mungkin percaya awak. Udah orang lain nak nampak hantu kan itulah beda lah cerita beko. Kau dapat jangan nampak dah awak ni. Cik lain gunung nampak tak ada. Gunung nampak dah awak nak dur. Cik lain awak tinggi derajat awak darinya kan. Betul. Derajat awak Attack. tinggi darinya ayo. Jadi kan dulu orang nyebut indigo kan. Indigo. Bisa nengok makhluk-makhluk astral ke. Wah. Kalau Nang dawak ya deh. kalau dawak makhluk astral ke hantu dah ni kan. Billy Billy. Ada. Jadi ada pula lah sebagian orang kan. Nyo tu indigo lah, nyo bisa nengok dah ya. Bah percaya jo orang ramai itu bah. Bah menurut pendapat nombor 2. Kalau awak orang indigo itu mungkin dia ada gak nyo kelebihan kan. Mungkin jaringannya lebih ancak daripada IndiHome kan itu. Jadi dia nak halu-halu kau nampak dia nyo terjangkau kan nyo. Ya itu menurut awak kau Lah 5G. lah 6G dia boleh 6G kan. Lah ada lah kawan lah. Kawan ko inyo tak mengaku nya tahu orang menganggapnya indigo kan tu. Tanya menganggap seorang Tanya kau seorang ko rumah kanti ko ada siko kan gitu ni noh. dikecek aja ada ah. Yo dikeceknya. Tu dia nyo saya nampaknya. Ya. Awak tak nampak deh. Awak tu teraga nampak aja awak benar lah betul gitu nya kan. Ya. Bagi saya kayaknya bukan cek mata batin lah nama dah. Itu istilah mata batin tu tengok malu halus kan. Itu bukannya lah supaya nampaknya dan tu kan. Nak mohnya deh. Baca. Ya banyak alasan dikecek awak belum siap lah nyo. Kok takut kok tu kok domong kok sakit kan. Itu di situ tambah nak percaya dan jual nak indigo kok. Dah dah siap kau siap benar ni kan. Cuman ini alasan itu jalan ni. Belum siap le ni kiko ni kan di situ tu kurang percaya nya jual anak indigo kau. Kalau je nak indi je. Anak indi lagi banyak sih kau serak sih kau. Jual anak IndiHome banyak tu. Tapi anak indigo kau kurang. Lah minta tu lah siap benar tu. Awak dah siap kan? Awak dah siap. Kira inyo indah. Ini nak mau apa?